Jom ikut aku makan nasi komok yang terbaik dekat Kampung Baru ni. Inilah kedai dia. Hari tu makan ni. Nasi ayam komok dekat Suraya. Nasi kosong so boleh? Kedai Suraya ni memang banyak sangat lauk. Macam-macam jenis ada. Kalau korang pening nak makan dekat mana, boleh pertimbangkan makan kat sini. So ni nasi komok dia. Nasi komok Suraya ni antara pilihan yang terbaik lah kalau korang nak datang dekat Kampung Baru ni nak makan-makan. Tambah pula dengan sausage. Ada sausage pula. Enggak. Sausage ni 3 jas batang. Besar kat sausage kan? Saya ada 2. Sausage, nasi komok. Dia untuk hari ni. Malam ni jangan makan. Kosong. Dah makan banyak-banyak dah. Malam lagi makan mana? Makan relax-relax lah malam. Makan pun dah habis dah. Comel kedai dia. Luar pun luar. Tapi tu lah, walaupun kipas banyak, api panas tau. Kipas banyak. Perlu gagal. So, jom lah kita pergi bayar. Ni asalnya ada dalam 90 yang 90 yang ke bawah. Lama sungguh tak datang solat dekat Masjid Kampung Baru ni. So kita solat Zuhur dulu dan asar sekali. Bagi korang tak tahu, Suraya ni ada sebelah je dengan Masjid Kampung Baru. So selesai je solat asar, ada jenazah yang perlu disembahyakan. Habis.